Selamat datang ke Bandar Botani. Antara spesies tikus yang biasa ditemui di kawasan bandar seperti ini ialah antaranya nombor 1, Rattus norvegicus. Yang kedua, Rattus ratus. Antara tempat yang berisiko untuk dapat jangkitan leptospirosis ialah kawasan tasik seperti di belakang ni, kawasan kolam, kawasan banjir dan juga kawasan perumahan. Tempat-tempat ini boleh jadi kawasan perbiakan tikus kerana terdapat sumber makanan, air dan tempat berlindung yang sesuai. Apabila tikus tinggal di kawasan yang berisiko, air dan tanah boleh tercemar dengan air kencing tikus yang membawa kuman Leptospira. Apabila air banjir, parit, longkang atau sungai tercemar dengan air kencing haiwan, terutamanya tikus, ia menjadi petunjuk bahawa kawasan ini berisiko tinggi untuk penularan leptospirosis. Tahap kebersihan persekitaran digunakan sebagai penanda aras untuk menilai risiko jangkitan leptospirosis. Dan sesebuah kawasan Sekarang saya berada di Pasempuri Palma Bandar Botani Klang. Okey cik, saya pelatih Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia dari program Kesihatan Persekitaran. Encik pernah dengar tak tentang penyakit kecil tikus ataupun leptospirosis? Pernah? Okey, encik pernah nampak tak tikus berkelahiran di Pasempuri ni? Pernah, selalunya dekat rumah sampah. Okay. Encik rasa bimbang tak ataupun kerisauan tak tentang penyakit kecil tikus ataupun leptospirosis ni? Risau sebab dia boleh bawa maut kan? Okey, itulah soalan saya. Terima kasih. Cikgu Boy, selamat hari. Boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Nasrinda binti Abdul Malik. Saya bekerja sebagai penolong pegawai kesihatan persekitaran. Okey Pak, boleh Puan ceritakan sikit kenalan apa itu leptospirosis? Okey, leptospirosis atau kita panggil sebagai kencing tikus lah. Ia merupakan satu penyakit berjangkit yang bermula daripada haiwan iaitu tikus dan boleh berjangkit kepada manusia lah apabila tikus itu mempunyai virus leptospira. Yang terakhir sekali Puan, boleh saya tahu langkah dengan kawalan untuk leptospirosis? Okey, kita sebagai PPKP apabila mendapat notifikasi dalam sistem ada PRO ataupun kita katakan dia confirm kepada penyakit leptospirosis, pengawalan yang biasa kita buat ialah kita putuskan rantaian dulu. Kita kena pasti mana-mana yang berada dalam kawasan terkena dengan kuman leptospira ni, kita kena cegah dululah. Okey, contohnya macam dekat pusat rekreasi, biasanya kita akan ada satu papan tanda. Papan tanda di pusat rekreasi yang menunjukkan sekiranya anda balik daripada pusat rekreasi dan demam dan beberapa simptom leptospirosis, perlu ke klinik kesihatan berdekatan untuk dapat perawatan. Okey, selain daripada itu, kebiasaannya kalau kita ada wabak ataupun sebagainya yang dalam skala yang besar, kita akan ada sampel, ambil sampel tanah, ada sampel air untuk mengenal pasti adakah kawasan itu ada kuman leptospira atau tidak. Selain itu, kita juga akan menasihati, ini paling penting lah kepada pesakit-pesakit dan juga dalam kawasan yang radius yang kena dengan leptospira tu, menjaga kebersihan persekitaran. Itu paling penting. Sampah dibuang di mana, bagaimana mereka membasuh tangan, bagaimana mereka menggunakan air. Contohnya sebagai orang asli, kita akan maklumkan mereka supaya minum air yang telah dimasak. Ambil air daripada sungai, perlu air itu dimasak. Jadi dalam keadaan itu kita dapat mengawal penyakit leptospirosis ni. Okey Puan. Tadi apa? Terima kasih. Okey, sama. Untuk cadangan dan penambahbaikan, kita akan sediakan satu platform untuk orang awam untuk membuat pelaporan.
dijemput hadir Koruhe pada 4/12/2025.